Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nuria. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu Nuria. Okey, baca doa dulu, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami seperti hati Rasulullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Baik, hari ini kita buat dekat bilik muzik sebab bilik sains ada kelas lain. Okey? Baik, hari ini awak nak belajar mata pelajaran baru. Awak tak belajar lagi mata pelajaran ni. Okey, duduk tak? Pandang saya, pandang. Pusing badan awak, pusing. Pusing pandang. Pandanglah untuk diri ni. Okey, saya nak suruh awak tengok satu video ni. Awak tengok video ni. Saya pernah tengok tapi dalam kereta ISA. Dalam kereta dinosaur. Tengok memang. Saya pernah tengok dekat dia punya fosil. Okey? Baik. Apa lagi sikit? Pantai, tak pernah tengok bersukaria kat tepi sungai ke dekat tepi rumah awak ke, tak ada. Kalau ada rumah awak padam dulu, betul tak? Kalau dinosaur tu awak ingat tinggi mana? Tinggi satu bangunan. Kalau awak tak sempat nak pendapat, tak sempat nak lari pun. 3 jam. 3 jam? Balance tractor. Oh, cakaplah tu dinosaur. Sebab tu saya tak suka awak guna nama pelik-pelik. Ada orang nama Stegosaurus. Benda pun tidak. Memang dinosaur kategori dia banyak. Kategori dinosaur banyak. Tapi awak cuma sebut dalam sains tahunan kita cuma sebut dinosaur. Habis kita. Semua lalu. Awak tak pernah sebut T-Rex, T-Rock, T-Rock, benda. Cikgu pelik nak fikir betul ke tak betul. Okey. Jadi yang itu adalah dinosaur. Ada apa jumpa lagi ke? Akan jumpa ke? Tak jumpa? 1 tahun lagi ada tak? Tak
Boleh lah. Okey, kena ikut tu kau. Kena buat macam tu. Pentaminda. Pentaminda. Ya, macam mana nak buat? Ada. Buatlah. Cepat 10 minit je. 10 minutes. Tapi ni ancam. Ancam lagi tau. Ini pukul. Ancam ni pukul. Saya memang macam-macam awak kena pilih. Ada. Ini yang pukul. Terima kasih.
gambar